Semua kesayangan saya yang support Harumi Bakery, yang beli, yang repeat order. Hari ni saya happy sebab hari ni adalah hari kita nak delivery dekat customer kesayangan saya yang support Harumi Bakery, yang beli, yang repeat order dan yang baru nak cuba pun saya ucapkan terima kasih. Hari ni kita ada penghantaran untuk customer kesayangan saya lah di Harumi Bakery ni. Saya ucapkan terima kasih yang mana order. Untuk pengetahuan semua, di Harumi Bakery ni kita akan buat penghantaran tu setiap hari. Contoh kalau hampa kan kita pun bekerja kan waktu siang. So saya faham lah. Jadi waktu siang ni lah waktu bekerja. So malam lah baru hampa nak add to cart, baru hampa nak tengok TikTok, nak tengok shop, baru nak belilah kita kata. So hampa order malam tu, esok kita akan buat penghantaran. So sehari kita tak tunggu lama sebab kita tahu customer kita mesti nak makan kan. Okey, jom saya tunjuk kita punya packaging di kilang Harumi Bakery ni. Okey, so macam ni kita punya packaging sebelum kita nak delivery dekat customer kesayangan di Harumi Bakery ni. Jadi saya ucapkan terima kasih sebab order dengan Harumi Bakery ni, yang repeat order pun ada, yang baru nak order pun ada, dan saya yakin yang mana baru order tu pasti akan repeat semula insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Okey, boleh tengok. Alright. Jangan lupa dapatkan Harumi Bakery. Rasa klasik dengan sentuhan moden.